Aku nampak muka saya keluar terus taring. Taring keluar, tanduk keluar. Itu maksudnya tengah masuk jin aprit. Sebatu. Sebatu. Itu jin aprit. Itu bila apa? Kau buat salah. Tapi tidaklah aku cakap benda bahasa kesat. Menyamakan orang macam binatang ke. Body shaming tak ada. Tapi orang cakap, kau ingat? Ini adalah karakter saya. Kalau kau orang ingat, aku dah jadi ustazah. Maksudnya aku akan mengaji Al-Quran. Masa tu hidayah masuk. Nur keluar. Masa tu aku cakap sebutan qol-qolah aku cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus masuk iman. Dia macam ni. Kalau pagi-pagi bonda tengah mengaji dekat barista tu, semua staf selamat. Dia kalau pagi-pagi bonda tak mengaji dulu, terus masuk, jom pergi holding room meeting. Semua mati aku. Dia macam tu. Nampak semua staf tahu. Ni aku cerita dengan korang ni, tak ada nak klaim-klaim aku ni cantik, mulia sangat. Tak payah nak klaim-klaim mulia, acah-acah terhormat sangat. Ya, aku ni asalnya apa dia? Aku ni mengemis jadi tidak. Aku ni mengemis jadi tak. Aku tahu aku ni asalnya orang susah. Jadi bila dapat menantu aku semua orang miskin. Menantu aku tak ada orang kaya no. Semua orang miskin menantu aku. Aku nak cerita dengan korang ya. Menantu aku yang pertama tu, mak dia jual goreng pisang kat Sentul. Tu orang susah sangat tu. Jual goreng pisang je. Yang kedua, si Ida. Itu besan aku, kerja jual air tebu. Menantu aku yang ketiga, bapak dia kerja plumbing. Aku tak milih menantu sebab aku sedar aku ni siapa. Uncle. Apa? Tak ada apa-apa. Siapa tu?